besar masya-Allah. Besar. Kali ni saya memang buat silap lagi. Dapat stok ni. Banyak hari dah sampai, dah 3-4 hari dah. Iaitu Glamberries Grows to Glow. Iaitu strawberry Australia. Yang ni ada orang panggil strawberry madu. Saya tak tahu kat mana madu dia. Tapi yang silap dia sebab saya simpan dia lama. Saya simpan dia lama dekat luar. Lepas tu dia dah macam dah mengecut dah tau. Tapi stok dia sampai ada kat Pasir Fruit yang fresh-fresh yang cantik. Tapi saya dah bosak weh. Boleh tengok bosak gila weh. Bosak weh. Besar masya-Allah. Besar. Ni kami cuba untuk nak commercialkan berries ni. Kita nak try rasa. Sedap dia macam mana. Kita try basuh dulu Yang ni kita basuh dulu masya-Allah. Sayang bawah dia besar-besar cantik tapi dah start layu tau. Dia punya daun je lah yang layu. Tapi cantik lagi. Bismillah kita cuba rasa. Patutlah dipanggil sebagai glowberries. Sebab dia manis weh. Manis ya. Tadi saya nampak abang tu dia beli sekotak. Lepas tu dia dah makan, dia datang beli lagi. Patutlah manis ya. Saya harap banyaklah stok dia akan sampai kat Pasir Fruit. Nah. Dia sedap. Dia sedap. Tak apa. Saya cuba dapatkan banyak-banyak stok dia. Masuk kat Pasir Fruit. Yang ni sangat sedap. Sedap weh sedap. Yang hijau timbul manis. Yang merah lagi yang manis. Glamberries Grows to Glow. Made in Australia.